Ya kak. Selamat. Asal kau kau disconnect ke dia? Asal kau kurang ajar sangat ke dia? Tak, sumpah. Tak. Aku tak tekan pun. Saya salah Kau invite. tampar kau ke dia? Aku tak tekan pun. Syu, awak tinggalkan saya kejap. Saya nak settlekan Kaidi ni. Dia kurang ajar tau. Weh, Bantai dia bang. aku tak tekan apa-apa pun. Bye bang. Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Oh, kau dengan perempuan baik. Kalau kat aku tadi kau turun macam tu Tak, weh. Bukan. Tadi aku tengah invite orang lain. Lepas tu dia disconnect sendiri. Hai, kau ni ada yang kena kan? Jangan marah. Dia nak marah. Kau kuat tak? Aku kuat. Semalam ayah Maliki masuk 2 kali. Tapi malam ni dah tak ada dah. Oh, Ayah semalam kuat lah. aku dah. Apa dia? Kau kuat lah. Semalam lah kuat. Gila babi ayah Maliki pam kat aku. Malam ni tak ada dah malam Banyak ni. ada pak, banyak berapa dia? Ui, banyak semalam weh. Banyak. Banyak. Mana tahu panggil dia masuk hari ni. Tak boleh lah macam tu. Aku tak panggil orang. Oh, abang ni masuk kau? Semalam. Weh, dah baru 3 masuk. bulan dia tak ada dalam live aku. Oh, ya? Semalam sekali dia fly. Fui, gila. Jom try malam ni. Jadi tikus lah aku. Tak ada lah, mana aku tahu. Aku pun tak ada siapa ni Kau pun tak ada siapa, tag screen kau dah 10,000. Kau faham tak? Yelah, memang lah. Tu nak buat macam mana. Dulu pun kau Oi, view 2,000, 3,000. kita lama tak main fikir sekalian. Lama lah. Lama tak kau main fikir sekarang sekali. kau dah main kat bendang lah. Pakai baju Spiderman. Ni dah balik rumah balik. Tak duduk rumah sewa dah. Tak. Oh, dah tak duduk rumah sewa. Kau jangan duk ulas semua sewa aku. Kau jangan nak memalukan aku kat sini. Bukan memalukan. Kan belum duduk rumah sewa. Kau tak payah ceramah. Kenapa tak duduk rumah sewa dah ni? Adalah sebab dia aku DM lah kau. Oh, okey, faham. Boleh lah kita try dah tak? Boleh. Lama tak main fikir dengan kau. Guys. Sekejap. Aku nak bagi budak-budak aku guys. Masuk semua. Oh, ada budak-budak sekarang. Dia ada budak-budak Ada ramai abang budak-budak dekat tracks. Bagi budak tracks masuk ke tag screen. Okey. Guys. boleh. Sekejap. Aku nak bagi ni viewer aku sampai 800 jap. Guys. Okey, boleh. Bagi view 800 jap. Sekarang dah maju dah kan. Main Spiderman kat ni, bendang. Kau jangan kau ajar boleh tak? Aku cek. Betul lah. Apa dia? Yelah, aku cakap je. Nak buat macam mana? Aku dah macam nak cari gifter. Buatlah macam tu. Boleh. Tak apalah, pelan-pelan lah. Pelan-pelan lah. Buat benda-benda yang bodoh kan. Macam tu. Okey, view aku dah 1,000. Okey, bagi. Okey, boleh. Okay, kalau buat apa dia? Kau lah bagi. Aku macam kau lah hormat senior. Okey, kejap. Kalau aku lawan kau, gentle. Aku nak letak QR je. Aku tak nak main. Aku fikir tapi aku tak nak kau give. belah Boleh? sekarang. Okey, Kau belah sekarang. Kau belah sekarang. Tafi dah siap lah sekarang. Tafi. Kau ajar main peli-peli pula. Tafi dah siap. Tafi masjid kat Kuantan dah siap lah. Dah siap dah kat rumah aku ni. Oh, dah siap dah. Okey, baik. Ah. Boleh ya? Jom. Okey. Kau nak mengaji aku Okey, jom. Okey, kalau apa ni? Kau lah bagi. Aku boleh buat apa je malam ni kan. Awak cakap awak kuat. Saya tak Tu semalam, malam ni Saya belajar lawan aku gacak tak pun ada tak dah. kuat dah sekarang. Abang Nekzi kat luar sekarang kan. Abang Nekzi masuk je. Abang Nekzi tolong. Mana dia panggil macam tu je. Abang Nekzi masuk. Kalah apa kalah. Kau lah bagi. Kau lah bagi. Kau lah bagi. Aku hormat kalah senior. kecil kepala kau. Apa dia? Kecil kan kepala kau. Kalau otak kau. Mana boleh kecil kan? tak boleh, Tak boleh. Tak boleh. Boleh tahu minum air angin untuk buang. Tak ada. Tak ada kepala yang macam sampai kiamat. Sampai kiamat kepala kena macam ni. Oh, baju Spiderman dia? Baju Spiderman. Pakai je baju Spiderman tu. Lepas tu jadi ulat. Boleh? Kita orang rindu lah tengok kau bagi Spiderman. Kau yakin kau menang ke? Tak ada lah, yakin dah kau tanya aku suruh aku bagi pada semua. Aku bagi kau cakap kau yakin pula. Banyak kan kau ni. Okey. Ada besar kau ni banyak tak? Nating mulut. Kau bagi. Kalau aku kalah aku buat apa? Kau pakai baju ni. Baju yang lama yang kau pakai tu. Baju perempuan tu. Ada lagi tak? Baju perempuan tu dah basuh. Tak ada. Baju lipas ada. Pula dah. Baju lipas. Baju Spiderman ada? Baju Spiderman tak ada. Baju lipas. Baju lipas kau jadi lipas. Boleh. Tak ada masalah. Okay guys. Mari guys kita guys. Walaupun. Oh dia ni macam tu je hantar aku boleh abang kak? Tak ada siapa lah ni. Dia ni boleh ni lah. Painter gambar apa dia ni. Abang kak satu bubu dekat kali 3 boleh ya? Okey. Okey abang kak. Satu bubu dekat kali 3. Siapa dapat bubu tadi ya? Abang kena. Satu bubu abang kena. Okey cantik jom.
dua bubu Dul. Jangan dua. Abang Kak, mari kita kali 3. Abang AP memang masih terima kasih. Oi, terima kasih tu. Abang Kana, terima kasih Abang Kana. Mari tu. Abang Kana, Aidil, terima kasih. Ada lagi berapa second? Ada lagi 5 second tu. Boleh ni. Ha. Mat, terima kasih Mat. Takut dia kuat ni ha. Dia ni memanglah kita nampak baik guys. Ada bubu lagi satu Dul. Abang Kana, terima kasih. Takkan Abang Kana aja tu. Cakap Abang Kana. Yang tajuk ni jap. Kata fokus. Abang Imran masuk kali 5 tu Abang Imran. Abang Imran masuk kali 5. Abang Imran Abang Arif. Ya tak. Dekat sini guys. Masuk kali 5 ha. Panggil juga. Terima kasih guys. Terima kasih. Terima kasih. Datuk Am fly ke atas awal. Bila? Tak nampak. Zam Mirza. Terima kasih Zam Mirza. Muhammad Arif. Terima kasih Muhammad Arif. Okey. Satu bubu dekat. Janganlah. Siapa bagi trend ke mana? Abang Iceland boy. Sabar. Kita ada bubu bang. Jangan habiskan duit bang. Abang Izhar terima kasih Abang Kim. Lagi berapa ratus? Yang mana belum follow boleh follow saya. Lagi sikit 700 ni. Okey, sabar. Jangan keluarkan bubu lagi. Jangan. Arif. Sabar. Sabar. Temuk. Abang temuk. Lama tak abang. Okey, sabar. 30 second satu bubu satu bubu Dul. Siapa ada bubu siapa bubu dia? Okey, dah cukup ada bubu dah. Mari tu. Ya. Iceland boy masuk kali 5. Abang Rushaidi masuk kali 5 dah. Imran Abang Kim. Abang Kana, Abang Kim, terima kasih. Batam kata apa ni? Batam kata dah masuk gigi. Abang Kim, terima kasih Abang Kim. Ya. Tak mau tahun 2000 gitu. Tomok bukan. Dia bukan apa. Takut abang ni datang kat dia sebelah. Abang ni kena main hujung tau. Abang ni suka main hujung. Kenapa tak dengar belah ni? Ke memang lagu ni je ni? Tak, speaker saya kalau buka lagu tu dia dengar belah sana. Rafiq Erat, terima kasih. Abang Rushaidi, terima kasih Abang Rushaidi. Abang Rushaidi tadi masuk bubu Dul. Ya, upah pasal Mozek berapa? Tak tahu bang. Fikir, terima kasih. 1M. Dah 1M ke? Belum kot. Lagi 700 tu bangga. Tak lagi GTA. Abang set dah stol. Abang set apa? Tak, takut dia ada. Takut abang ni aja masuk ke dia hujung tau. Kalau abang ni tu masuk hujung masak kita dulu. Abang ni tak screen dulu. Janganlah abang ni masuk hujung. Janganlah masuk game. Maksudnya dia tak ada lah. Dia tak ada. Atas malam. Terima kasih pada Abang Adri, Abang Kil, Ni, Amel, Livi, MH. Abang AP, terima kasih Abang Aris, Izar, Azhar Kaha, Eri, Fadin. Punya Ryan guys, kalah pun tak apa. Mari guys. Abang Kakak mana belum follow boleh follow Mari guys, mana kostum aku
Jap, brother. Wah, di kostum. Abang durian, tunjuk kita abang durian. Sabar bro. Macam mana Okey, kau tunjuk demo macam mana kau live petang-petang. Apa dia? Aku lah pertama macam mana? Aku tengok sungai je. Okey, tunjuk lagi tu kan kita nak tengok. Okey, aku tunjuk. Boleh lah, tunjuk kita nak tengok. Abang kakak, satu ikan paus, saya terjun. Okey, aku buat demo. Bup. Okey, ikan paus turun. Panjat lah. Ya. Okey. Aku terjun di sungai. Di sungai. Okey. Oh, first time tengok Spiderman kepala besar. First time. Tak ya. Oh, first time. Oh, okey lah, jadi lagi lah, bagus. First time tengok Spiderman kepala besar tu. Kepala babi. Sampai bila Kalau terjun terapung tak? Dia masih dalam air tu, terapung tak? Apa yang terapung? Kan ada pelampung tu? Mana? Oh, tak ada pelampung Tak ada. Tak ada terapung. Kepala tak timbul. Okey, kau berenang je, berenang ya. Dah berhenti. KJ. Wah, Kenapa kau live malam? aku tengah lab malam sekarang. Lab malam dah. Balik malam dah. Kau sudah redup, Ai. Oh, view 50,000 baru lawan Iting ya? Hai Bang view dah Kaji. 50,000 anjing. Tapi tahniah ya Iting ya, kamu udah kahwin ya. Tahniah, congratulations. Semoga kekal hingga ke akhir hayat ya. Amin. Turun dulu kamu invite aku KJ ni. Ting. Udah skill apa Iting? Skill anjing. Lu berani ngelawan gua? Hah? Beranilah walaupun view kamu 50,000 berani. Tapi aku mau minta tolong kamu satu, bisa nggak? Apa? Okey gini. Aku kan lagi 800 lagi mau sampai 1M. Bisa nggak minta bantuan kamu follow aku 800 saja. Kau ngasih TU ke aku baru aku mau. Gitu ya, udah kawin, udah ini baru lepas skill di atas Sinki ya. Double hit, terima kasih. Apa Udah itu? kawin dia itu dia. Aku kamu sandingnya udah sanding siap. Tanding naon sia? Sanding itu bila kawin nanti sanding di atas pelamin itu udah. Udahlah. Oh, aku mau ke Bandung minggu depan weh. Ya udah nanti ketemu lah. Aku ludahin. Nanti ketemu. Tapi kamu kan udah kawin. Nanti kamu digari sama istrimu. Enggak lah, istriku baik dia. Oke, kamu mau main ya? Ya, Oke, ayo. Kalah-kalah ngapain, Ting? ludah. Babi, lu kalau ada kata view you banyak, you. Kau aja, Ting, Janganlah ludah. Oh ya udah. Kalau kalah gosok gigi. Gosok gigi pakai apa? Ya gosok gigi aja. Gosok gigi aja. Berapa kali kita main nih? Ini kalau kamu nggak ada perlawanan sekali aja. Aku nyari yang keras ini biar WD gede. Oh, kamu cari yang ada perlawanan ya? Ya. Oke, bisa itu. Oke, kamu kasih aku seminit aja ya. Abang-abang, kakak-kakak, repost sebentar, panggil aja toke-toke sawit, Anything, toke-toke musi, semuanya toke-toke repost. daun, panggil semua mari. Nah skip cowok, Panggil nah skip. toke-toke Bayar daun, veteran. kejap je panggil 55,000 repost semuanya, posting Panggil ulang, semua, posting repost, ulang panggil semuanya, semua datang. legaskan tetep layar. Dia nak yang keras. Panggil semua abang-abang kakak. 50,000 pun kita lawan lah. Oke. Ayo. Oke, ayo. 3, Oke. 2, 1, tap layar semuanya. Tap layar semuanya. Dari sekarang, gas, tap layar. Oke guys, tetek layar macam mana ni? Okey, dia dah duduk kita tetek layar, jom. Double, terima kasih double. Weh, kita boleh ni abang kakak. Percaya abang kakak. Percaya, apa ni tanggung 38,000 babi dia. Weh, gila weh. Satu bubu weh. Satu bubu abang kakak. Satu bubu, boleh ni, satu bubu dul. Panggil satu bubu dul. Satu bubu abang kakak. Udah tiu tu. Okay. Gila weh. Baru
Gila weh. Ada FY kat belah. Ada FY pula kat belah. Dia tayang bini dia. Weh tak boleh. Iting kau main titik Guys, kotor follow Iting. guys, Abang V guys. Abang, dia terima main kasih titik kotor abang. weh. Tak boleh. Dia main titik kotor. Gila weh. Ada boleh ni. Gila. Abang V, terima kasih. Guys, follow Abang V guys. Abang WP berkah Bang V. Kau tengok dia dulu. Babi baru berapa dah 200,000 dah. Dia tunjuk Redup. bini dah. Aku nak kena kahwin dah. Kau tunggu aku kahwin. Redup, dengerin. Oh, kamu baru kahwin, kamu bilang aku redup ya. Kurang ajar lah ya. Ini udah hari kedua. Aku satu Jawa Barat ini. Aku nikah semua FYP aku. Hah? FYP Gimana? di Jawa Barat dipenuhin sama aku nikah. Oh, kamu FYP di sana? Ya. Oh, tak tunggu. Nanti kalau aku kahwin, aku FYP di Malaysia. Host redup kayak gini gimana lah? Baru bilang hot redup, baru makasih, Abang kahwin Fi. anjing lo. Tak payah ni. Kita boleh menang guys. Jangan risau, boleh menang ni. Lagi sikit ni. Boleh menang. Kau jangan risau. Ini kita boleh menang. Kita boleh menang ni. Kau lepak jap. Kita boleh menang. Kau percaya cakap aku. Okay? 200 orang. Kita boleh menang. Kau percaya cakap aku. Kita boleh menang. Berkicap dia 51,000 orang. Kau rasa? Mana nak gerak? Tinggal tak. Kau bayangkan tahu-tahu FY tu dah pump dah kat sebelah. Gila berat ni. Kan tengah pun tak apa dah kejar ni. Tapi tak apa guys, sebab aku nak follower dia. Kita lagi sikit ni, kalah tanpa aku nak follower dia je. Lagi sikit ni kita dah sampai 1M. Kalau aku kalah tak apa, tak ada masalah. Sebab gosok gigi je. Aku nak follower dia nanti. Lama. Okay. Abang kak. Cintaku. Rezeki kamu, cintaku. Oh, bestnya. Rezeki kamu, cintaku. Rezeki kamu, cintaku. Pandai dia. Rezeki kamu, cintaku. Pandai-pandai nak anjing. Tunggu. Tunggu ya. Lu tunggu ya. Abang aku dah kejar ya. Ya, boleh ni. Abang kena. Ada separuh pun tak apa dah kita. Habis kau. Betul. Takut. Lu takut lu. Abang Pi, ayang. Ayang dari Abang Pi, ayang. Ayang, cintaku. Abang Pi, makasih. Abang Fi. Iya, aku tengok tu. Kira je bini dia kurang ajar. Kakak. Iting, nama siapa dia? Nama isteri mu apa? Nama mu siapa kakak? Ui. Kui, honeymoon di mana Kui? Di mana ya? Kasih ide dong. Di Itali best. Aku pernah sama Ui ke Malaysia, Ryan. Tapi kamu percaya setelah nanti kamu udah kahwin, 1 bulan nanti kamu mau balap, istrimu nggak kasih. Enggak lah yang ya. Boleh. Aku yang anterin nanti dia balapan. Tuh. Kamu yang antarin. Aduh, anjing. Masuk gigi anjing. Tak kaya 15,000 ni pun touch screen je, Ting. Ayah, kamu tak percaya dengan aku lah. Coba gosok gigi dulu. Okey, tolong dulu. Lagi 200 saja mau 1M. Sikit lagi. Coba. Ting, udah jalan kan tu nanti? Udah jalan tu, 200k tu banyak tu. Abang Pi, makasih Abang Pi. Lagi 200, Ting. Ting, lagi 200. 200 anjing. 200 lagi. Bentar lagi se-M anjing. Enggak usah buat Ya, lu se-M nanti ini gua mau 5M. Mending gua aja. Kamu penduduk di sana kan rame. Pinjam dikit loh. Pinjam dikit. Tuh, udah dikit lagi udah.
Lagi sikit ni. Ting tutup Ting, malu Ting. Malu. Okey. Ting ya, tanya Ting udah kahwin. Nanti jangan lupa Ting ya atas singki ya. Atas singki apa anjing? Tuh udah cepet udah CM tuh udah. Udah terima kasih udah 1 meeting. Terima kasih. Sabar ya. Oke ini. Bang Fi makasih Bang Fi. Cepet kan lama banget sellernya. Follow guys, Abang Fi. Buat 245.000 guys, follow MVP. Pak Jikri. Tuh Bang, terima kasih Bang, ini Bang. Terima kasih ya. Ting. Gimana malam pertama Ting? Baik ya? Gosok gigi anjing Ryan, bukan cuci muka. Udah gosok, nanti cuci muka terus tidur. Mari kita Assalamualaikum Kak. Kak, Assalamualaikum. Salam, ya. Orang mana Kak? Agak-agak orang mana? Saya tak tahulah Kak orang mana. Cakap Kak celik kejap. Tak tahulah Kak orang mana. Akak dah makan dah Kak? Dah. Akak kat mana sekarang? Rasa-rasa kat mana? Tak tahulah Kak orang mana. Johor. Johor, JB. Dah makan dah Kak? Dah. Oh, dah. Ni akak buat apa je Kak live? Saja buat live. Aja buat live. Borak-borak. Borak kacik. Sekarang borak kecil. Akak sekarang study ke dah kerja Kak? Kerja. Kerja. Alhamdulillah. Dah kahwin dah Kak? Belum. Dah ada boyfriend Kak? Belum. Akak nak boyfriend Kak? Abang Fidaus, terima kasih. Tak nak? Sebab saya dah mati rasa. Oh, akak dah mati rasa. Kenapa akak mati rasa? Boleh tak akak macam kongsi dengan kita orang? Sebab daripada mirip muka akak macam pernah lalui situasi yang membuatkan akak ini merasakan kecewa. Boleh tak akak kongsi untuk kita orang Kak? Kongsi, tak boleh nak kongsi sepenuhnya kan, betul tak? Kongsi sikit-sikit. Tak adalah. Maksudnya akak cerita je apa. Sikit-sikit pun boleh tak ada Kak? Sikit-sikit kenapa mati rasa? Akak lag. Awak okey je? Cakap kat dia lag guys. Dia lag. Dia lag. Tengok. Oh, satu emo. Ni dah macam asli yo. Arik review naik. Review naik ya. Leh, abang kau dah live dengan orang 1M. Gila macam tak. Abang nama apa bang? Nama saya Ryan. Saya duduk Kedah, Baling. Apa abang ada blue tick tak bang? Abang tak nak blue tick. Sebab abang tak masuk apa? Maksudnya tak dapat pergi mana-mana acara apa lagi. Dia kalau nak dapat blue tick kena pergi mana-mana acara terlibat dengan macam M-Star dan sebagainya lah. Oh. Abang tengok kat ni, abang tengok dekat abang punya ni dapat apa tu? Abang tengok tu. Oi, abang saya hari ni tak nak marah pun tak apa bang. Saya tak kisah bang. Jadi saya 1M hari ni bang. Terima kasih bang Abang Celih, baiknya Abang Celih. Terima kasih Abang Celih. Allah, Abang Celih ni siapa? Saya ni tak ada dah. Saya duduk live seronok je. Oh, les seronok ya. Saya minat abang. Saya minat. Ui, baju abang sombong ah. Tak, baju je sombong. Saya tak sombong pun. Abang beli mana abang baju bang? Baju tadi lalu kat TikTok shop. Oh, abang duduk Baling. Abang biasa-biasa je hari ni. Abang baru pakai duit gift yang bulan lepas beli ikan. Ijat, terima kasih Ijat. Abang beli ikan apa? Abang beli ikan Arapaima. Alamak, ikan mahal. Ikan tengah. Mahal Yen. Tak ada, tak sampai 1,000, tak sampai 500. Arapaima kan? Arapaima. Tak ada potong-potong kek ke bang? Tak ada potong-potong kek lah? Potong-potong kek kan macam Ingat saya nak buka bilik goyang nanti, nak join tak? Apalah benda-benda nanti? Buat kat mana bang? Buat kat mana?
Ingat nak buat dekat Mansion 9. Tak pun nak buat kat Vegas. Vegas kat mana? Vegas kat ni lah. Simpang 4 Berjalan Square tu. Oh, nanti invite saya bang. Tak apa Mansion 9 kita ambil yang ada tempat bowling tu kan. Abang Mamu terima kasih ada tempat bowling. Abang tak pernah pergi Saya pun kawan saya bagi tahu. Oh terima kasih abang SBTT. Follow abang-abang kakak kita guys. Macam mana nak join tak? Yin, apa perasaan Yin? Tak apa, yang tu tak apa. Apa perasaan Yin dapat 1M Yin? Ish, saya ni nak abang. Saya buka lagu skip dia. Saya bukan apa. Saya rasa seronok. Sebab apa saya rasa seronok? Perjalanan ni bukannya perjalanan yang mudah lah. Perjalanan saya selama ni adalah mengambil masa 8 tahun untuk mendapat 1M ni. 8 tahun tu. Oh, Abang Kim, terima kasih Abang Kim. Ya betul. Sebab dulu nak dikomparekan dengan dulu dengan sekarang tak sama bang. Dulu maksudnya saya tak ada crowd yang ada nama lagi. Ada pun Acah S seorang saja. Takkan saya nak bergantung kat dia aja, faham tak? Ya, betul. Untuk masalah ni kalau anda kata saya redup, saya boleh tumpang abang, saya boleh tumpang Kadiak, saya boleh tumpang ke Kanda. Dulu tak ada. Dulu betul-betul hardcore seorang lah, seorang-seorang punya buat. So, saya rasa bangga dengan terhadap diri saya sendirilah kan. Okey, apa Raya nak bagi tahu dekat apa peminat-peminat Raya yang 1M tu? Nak cerita macam mana perjalanan 8 tahun tu sampai dapat 1M? Saya pakai mic boleh? Boleh. Boleh. Tes. Baik. Teringat suara saya? Lagu ke apa? Dengar Okey, suara nyanyi je. 1M nak nyanyi tak sedap pun nyanyi je. Kami tak marah. Macam ni lah. Saya nak bagi tahu kat abang-abang, kakak saya. Saya nak ucapkan terima kasih. Sebab saya rasa saya nak sampaikan lah. Buat sesuatu, jangan pernah menyerah. Kadang Tuhan tak bagi masa dalam masa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tuhan bagi kat saya dalam masa 8 tahun. So saya nak terima kasih dekat abang-abang yang dahulu kala, akak-akak, adik-adik yang pernah tengok saya daripada 2019 sampailah sekarang. Dan ada yang dah retired, ada yang dah berhenti main TikTok, ada yang dah ada komit kod lain. Mungkin sekarang mereka tengok saya daripada luaran sahaja. Saya nak ucapkan terima kasih Abang Kim, terima kasih. Dan saya rasa seronok lah benda ni. Seronok lah, kita 8 tahun. Kan senang nak dapat 1M. Iyalah. Dan saya nak bagi tahu harga review saya pun akan naik lah bila saya follower 1M ni. Harga review saya akan naik sikit. Dan insyaAllah saya akan buatkan yang terbaik. Sebab saya nak balas jasa mak ayah saya. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa-apa pun, nak mula apa pun dengan perkataan bermula. Bermula. Tapi apa nak jadi macam Raya pun macam-macam kena. Bukan kata sedap semua. Ada yang tak sedap. Betul ya. Ada liku-liku tu ada. Okey, 1, 2. Kak Syah sudahlah. Tembak kajuk orang Kak Syah. Oh, Kak Syah tak masuk lah? Dia Kak Syah masuk kira kan? 1, 2. Sebenarnya aku rindu Kak Syah ni. Kak Syah ni orang yang bagus ni. Ya, tahu bagus kakakku. Kak Syah ni orang yang bagus. Kak Syah, terima kasih murah rezeki Kak Syah. Kak Syah bagi apa continue lah? Singa. Oh, singa. Kak Syah. Alah Kak Syah, terima kasih Kak Syah murah rezeki. Macam mana nak cakap walaupun Kak Syah dah dekat sebulan lagi tak masuk live. Ya, pasan. Tapi dia tak ada mana-mana pun. Dia tak duduk kat mana-mana live pun. Dia tak duduk kat Wan Kadiak kan. Dia tak duduk mana-mana live. Dia memang tak on TikTok. Dia memang tak on TikTok ni. Dia tak duduk kat mana-mana. Dia tak kat rumah kat, tak ada. Hampa fitnah dia. Oh, sebulan dah dia tak on TikTok. Tapi asal macam dia. Sebulan tak on TikTok. Sampai kalau Mana dia nampak? Semalam memang dia baru main TikTok balik. Ada dia install TikTok. Oh, mungkin tengah broken. Dia tengah broken. Broken dengan siapa? Broken dengan siapa? Tak tahu nak kata tu kena tanya.
Tapi semalam sejam. Sejam. Sejam saya tengok yang ada member saya bergaduh semalam. Tapi betul ya Rin Regulation mana saya bukan bergaduh pun. Tapi saya rasa saya berjaya memainkan emosi para netizen. Berjaya 1M. Bukan benda yang senang 1M. Dan lagi satu yang semalam tu bukan saya pun. Dia kawan saya ya. Dah, hampa ni duk ni, hampa dia saja sonok je nak bagi orang tengok macam drama. Drama benda tu kena pandai. Lagi tu dia faham aku. Bukan betul pun. Hampa ni duk ambil ni. Bukan betul pun. Tak ada hampa dia duk ni. Tu kawan saya daripada saya live dulu lagi lah. Yin, aku ada kawan Yin. Mana? Ni, Weh, hang curi kucing siapa le? kucing abang aku. Bakar apa ni? Pretty short hair. British Oil. Tu. Terima kasih Kak Syah Namwa Rezeki. Terima kasih juga Abang Kim. Nama dia, semua. nama dia Bubu Yin. Bubu kali Bubu. 5. Bubu kali 5. Muka dia comel lah. Bubu kali 5. Abang Mamu terima kasih. Ada Abang Mamu Rezeki. Abang Mamu terima kasih. Allah Akbar. Terima kasih. Yin, ini elak hewan lah. Elak hewan kan sampai pagi. Weh dah, aku nak elak dah ni. Sebab 2.30 aku nak main game tak? Oh, malah duk tengok game ha. Aku tengok lah masa duk buat kereta duk tengok ha main game. Ada ni Pak Tam cek aku. Pak Tam kata dia tengah setting komputer. Oh. Dia tengah setting PC. Dia kata kalau ni dia masuk. Tak apalah. Sekejap lagi berapa je? Alright, 28 okay. 29. Ya, betul. 20 berapa ni? Confirm betul-betul? 29 kita cabutan betul. Okey, hampa yang mana nak dapatkan baju? Hampa boleh pergi kat Celis sebelum 29. 29 ni kita akan umum 29. 29 kita Okay. umur je baju. Ya, umur CB 29 ni dia 28. Yang walk in sajalah. Yang mana nak beli sebelum 26 cantik lah. Sebab barang akan sampai dalam ni kat mana nanti Celis yang buka beg kuning kan? Ni saya buka Sekejap lagi Celis buka. Yang mana nak dapatkan apa boleh pergi kat Celis. Jom aku gerak lu. Okay. Tak kira je. Baik. Okay, baik. Assalamualaikum. Salam. Ya, Cik Lan. Babe. Ya, babe. Babe, Ya, babe. you kat mana? Kat rumah, babe. Babe, yang nanti yang hari tu orang tu confirm tau. Confirm apa, babe? You dengan si Wakadi nanti datang berdua. Oh, babe. I dah naik. I dah 1M follower, babe. Saja nak bagi tahu, babe. Siapa? I lah, babe. Follow apa? Followers TikTok I, babe. 1M, babe. Harga review naik, babe. Berangan pula dia ni. Oh, sekarang dah 1,000 Dah 1M. 1M, 1M followers. So, harga review naik sikit, babe. Tak mampu, babe. Tak mampu, babe, Lepas tu nak bayar pakai apa, babe? Cash lah, babe. Cash. Dollar. Dolar, babe. Dolar I minat, babe. Yelah dollar, tapi tak bayar. 1,000, satu ke atas lah. Satu ke atas, babe. Kalau adjust 2 ke atas tak boleh, babe? Habis nak bayar Wakadi lagi. Babe. Wang kadang kalau dia pun sama dengan saya, babe. Cuma dia sekarang tengah peak dia tu lah. Mungkin dia mahal lagi lah sebab dia tengah peak tu. Babi, apa tu pit? Dia tengah peak. Peak tu maksud tengah zaman dia. Oh, zaman dia. Zaman kegemilangan dia. Tengah zaman kegemilangan dia. Cik Lang tak sihat ke? Sihat, Alhamdulillah, babe. Arbok tu apa? Arbok tu belakang, babe. Arbok tu belakang, babe. Belakang apa? Belakang, babe. Bunga lawang, babe. Belakang badan. Belakang bawah, babe. Belakang jubo. Ya, babe. Arbok. Oh, ya Allah. Kenapa nak cakap arbok? Tak tahu, babe. Cik Lang tak kasih arbok. Oh, tak. Tak. Apa panggil apa? Adik-adik? Tak, Cik Lang, ni I tak pernah buat benda-benda macam gitulah. Oh, ya, babe. Gentle. Kalau ada rezeki adalah, tak ada tak ada. Babe. Babe. Okey, babe, siap, babe. Okey, babe. Nanti kita siapa ni, babe? Oh, you nak tidur dah, babe? Apa kalau you nak tidur, you tinggal I dengan dia, babe? Okey. Assalamualaikum. Bye, Assalamualaikum, babe. Salam.
Oh, Ryan. Okay. Oh, hi Rin. Hai. Orang mana Rin? Orang Sarawak. Kau dah bukan aku kenal ke? Rin dengan siapa Apa? Rin dengan siapa? Dengan cousin. Nak tengok cousin boleh? Okay, boleh tapi ada satu syarat. Kena Syarat dia apa? Pantun. dulu. Okey, main bola di padang tasik. Bermain bola bersama Saleh. Aku bukan datang nak melisik. Cuma aku nak tengok dia. Boleh? Boleh. Mana boleh. Kita suka lah pantun. Oh ya, suka. Okay. Tapi tak boleh lama lah. Okey, kejap pun tak apa. 1, 2, 3. Tu, tak, tu kalau sebelum aku tampar kau punya muka kan. Kau itu kau ingat aku apa? Sekejap. Kenal lah Sebelum Ryan. kau nak tampar aku Kenal dulu tampar kau. Kadra lah ni. Siapa tengok? Kadra. Oh, Kadra. Oh, kenal sangat ni. Apa, tak kenal lah. Oh, kenal sangat. Ya, kau kenal aku, kau tak kenal. Mana fikir Aku macam pernah live dengan kau. Memang kita pernah live pun before ni. Kau lelaki kan? Betul. Oh, betul. Betul. Laki tu slow sikit pun. Okey. Aku faham. Ya. Pernah tak pondan sepak kau? Tak. Jangan bagi pondan sepak kau. Oh, betul. Lepas tu kau ingat aku tak ada tangan ke apa nak balas? Usman, I don't know where Usman. Kau tak tahu aku lebih kuat daripada kau. Tre. Ameh. The great kepala. Aku Aku takut dengan kau, Rahim. Rahim Wait. pun, nama dia bukan Rahim. Weh. Aku senang je. Aku ambil muka kau, aku kepit. Kau lemas. Bodoh lah dia. Pandai Rahim main kepit-kepit sekarang Ya? Ni kat mana? Kat Sarawak, Rahim? Dekat Kampung Baru lah. Dekat Kampung Baru. Masih Oh, dekat Kampung Baru. Oh, Rahim pergi KL? Sebab aku live kot. Sebab aku live juga lah. Apa? Dekat sebab Rahim pergi KL ke? Kita orang duduk sini. Kau agak-agak lah panggil aku Rahim. Nama betul Rahim kan? Weh, nama aku betul Muhammad Syazrin Azrin Oh, Syazrin Azrin. Okey, faham. Oh, Syazrin Azrin. Kau Sarawak kat mana? Sebab aku ada buka kedai kat sana tau. Kucing. Oh, kau Kuching. Aku kau tahu tak dekat Miri. Aku ada buka cawangan dekat sana Kopi Saigon. Oh, iya ke? Bukan Datuk Am punya ke? Bukan Datuk Am punya Datuk ke? Am punya ke? Okay, Datuk Am adalah bos segala Datuk Kopi Saigon. Kita, kalau kau ada duit, kau boleh buka franchise. Kau faham tak? Faham. Aku buka franchise. Aku bawa dia. Yang dekat Matang Peret tu. Dekat Datuk Matang Am punya Perit. kan? Bukan. Itu aku punya. Kau punya ke? Ya. Ya, faham. Sebab hari tu kan, dia masa kau grand opening tu, dia suruh aku datang. Tapi masa tu aku dekat KL lagi. Okey, dia macam ni. Contoh Siapa suruh kau datang? Abang Am Abang Am, ya. Okey, dia macam ni. Contoh aku ada satu bisnes. Okay. Lepas tu, orang boleh sewa bisnes aku tu. Faham tak? Untuk buka franchise, betul? Betul lah macam tu. Macam tu aku buat. Cuma aku sekarang ada kat Sarawak dengan Ampang saja. Aku stay dekat Ampang. Kau mana? RT Pada Tak payah bagi tahu tak payah bagi tahu privacy kau. Tapi kau Ampang. Kau area Ampang Ampang. Cuma aku baru ada dekat Ampang dengan Miri je lah. Sebab mungkin next target aku ada nak buka dekat kampung aku sendiri. Dekat Kedah. Tak apa, tak dekat Kedah, balik. Dia daripada Miri. Pasal Pahan tak. Awak hantar orang. Kita orang Alostar. Siapa orang Alostar? Bukan Sarawak Awak. Pak Wan dia orang Alostar. Oh, boyfriend orang Alostar. Kau ni aku baru je nak cakap aku single. Alas kau nak. Bodoh kat dia. Boyfriend aku lah orang Alostar tapi. Dia siapa? Dia nak kahwin? Kau tak ada plan nak buka dekat Kuching ke? Kucing dah ada dekat Matang. Dah dekat Matang Parit tu aku buka. Aku kalau pergi, aku balik Sarawak, aku kalau pergi tengok aku punya kedai, aku suka makan dekat atas tu, apa orang panggil, dekat macam bank tu. Last spot.
Oh, Top Spot. Top Spot. Aku dulu makan kat Top Spot. Sekarang ni untuk tahun depan mungkin kita kita orang ada plan untuk kopi Saigon Sarawak. Kita nak buat kopi kek lapis kan kat sana dia punya signature kek lapis betul? Betul, kek lapis. So gelapong so tak nak ingat nak buat kat sana. Gelapong tak nak try ke gelapong? Aiskrim Apa dia? gelapong. Gelapong. Aiskrim gelapong. Aiskrim gulapong tu itu hari Abang Am nak bawa. Dia cakap dia nak buat belah yang dia punya sebab Abang Am dia pegang 11 cawangan tak salah dia. Sebab aku rasa kalau kau buka aiskrim gelapong kat sini memang boleh go kot. Sebab gelapong tu tak ada dekat Semenanjung. Tapi pelan-pelan sekarang ni kan kita dah hujung-hujung tahun. Sekarang ni tengah nak close sale. So kalau anda kata untuk Ampang bagi aku okey lah. Untuk macam matang dekat Matang Perik tu macam okey juga. Tapi dia slow sikit pada Ampang. Faham tak? Miri kat Miri Sarawak lah guys. Sebab kawasan tu tak selalu orang pergi. Faham tak? Matang tu macam mati sikit sebenarnya. Tahu tak? Tapi sekarang untuk sekarang okey je weh. Macam sale semua okey je sebab memang kadang-kadang aku 2 bulan lepas aku balik Sarawak ni pun ingat aku hujung bulan ni masa Merdeka aku kat sana. Oh. Kenapa kau tak try buka dekat Sibu? Sibu lagi ramai orang. Sumpah. Tibu Allah Alam sebab yelah kau nak suruh aku buka ingat pakai model Helio. Tapi Miri okey sebab apa? Miri orang Brunei boleh datang. Tapi insyaAllah. Nanti insyaAllah kalau ada rezeki nanti aku next target aku nak buka kat kampung aku dulu. Okey lah. Tak apa pelan-pelan doakan aku Aku selalu doakan kau. Okey amin. Jaga diri elok-elok. Semoga dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan. Saya minta diri dulu. Kau jangan lupa aku. Kau yang tak doakan aku. Aku doakan kau semoga kau kembali kepada Syazrin, Bangang. Kembali kepada Syazrin. Betul. Lawak Aku nak orang begitu. Jaga diri elok-elok. Semoga murah rezeki. Baik, Assalamualaikum. Salam. Noah panggil lah, Noah panggil. Kenapa ada panggil lah? Tak ada. Oh tak ada. Sihat ke? Nak cakap sesuatu. Cakap apa Happy 1M. Biasa je. 1M bagi saya biasa je. Sebelum ni akaun saya 8M. Tak biasa je. 1M ni biasa. Sebab apa? Sebab sebelum ni akaun saya 8M. Kenapa Awak tak kenal saya Tengok kenapa aku tak nak wish. Sebab macam ni lah. Baik aku tak payah wish. Okey dah. Tak ada. Tak ada lah. Mana dia dah. Panas. Ada emosi ni. Tak adalah. Thank you. Thank you. Semoga murah rezeki. Thank you. Tak nak. Jaga diri elok Semoga murah rezeki, dimudahkan segala urusan. Okay. Terima kasih Wish. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Salam.